Saya Datuk Tuan Pengerusi, saya bangun untuk menyokong usul yang dibawa oleh Batu untuk dipotong gaji RM100 gaji Menteri Dalam Negeri. Datuk Pengerusi, perkara ini tidak harus kita politikkan hinggakan kita mengundi atas berbelah bahagi kerana parti. Sememangnya keadaan ketenteraman awam ini memang parah di negara Malaysia yang tercinta ini. Setiap tahun melebihi 200,000 kes jenayah yang dilaporkan dan setiap tahun kian meningkat. Di Setiawan baru-baru ini ada satu laporan telah dibuat kepada saya dan juga dihebarkan di dalam media. Dalam satu tahun ada 8 kes kecurian yang berlaku ke atas satu rumah dan polis tidak dapat membuat apa-apa hinggakan rakyat biasa sudah kehilangan kepercayaan kepada pihak polis. Apabila ditanya polis sama ada kita boleh menangkap pencuri sendiri, polis mengatakan itu tidak dibenarkan kerana itu dianggap taking law into your own hands. Tapi apabila ditanya pihak polis bagaimana mengatasi masalah jenayah yang kerap berlaku ini, polis mengatakan tidak mencukupi pegawai polis. Sebenarnya apa yang kita nampak ialah kekurangan intelligence dalam perpolisan negara kita ini. Kita tahu kabel telekom senantiasa dicuri. Di tempat kawasan saya memang sering kali berlaku hinggakan di rumah saya sendiri. Dalam satu tahun sudah 3 kali kabel telekom dicuri dan setiap kali dicuri kita tidak dapat menggunakan telefon untuk lebih kurang 2 minggu. Apabila ditanya kenapakah ini tidak boleh diselesaikan, bagi saya soalnya ialah kecekapan polis. Keintelijen polis ini mesti dipertingkatkan. Kalau tidak, penjenayah akan terus berleluasa. Datuk Pengerusi, memang dalam krisis negeri Perak pun kita dapati polis telah melanggar banyak undang-undang, peruntukan undang-undang. Kita nampak pihak polis tidak mengendahkan arahan speaker Dewan Undangan Negeri Perak pada 3 Mac 09 di mana semua pihak mengiktiraf Wisi Wakumar sebagai speaker, tapi pihak polis tidak mengendahkan arahan dari beliau tapi mendapat arahan dari para pihak civil service ataupun state secretary. Begitu juga dalam banyak insiden-insiden krisis negeri Perak, wakil-wakil rakyat telah dihalang daripada menjalankan tugas. Itu jelas melanggar Seksyen 124 Kanun Kesesaan. Dan kalau ini boleh dibenarkan di negeri Perak, lambat laun di parlimen ini, arahan speaker pun tidak akan diendahkan oleh pihak polis dan polis boleh melarang kami daripada memasuki parlimen. Begitu juga kita nampak pihak polis menyerbu masuk ke Dewan Undangan Negeri Perak pada 7 hari bulan Mei 2009 dan mereka keluar speaker sah. Datuk Tuan Yang Dipertua, dalam krisis negeri Perak berkali-kali kita nampak polis menangkap ramai orang termasuk saya sendiri, sama ada kerana berpakaian hitam ataupun atau minum kopi dan lain-lain jenis tunjuk perasaan secara amang. Tapi sampai hari ini pihak polis yang langgar undang-undang. Tidak seorang antara mereka lebih daripada 100 orang ini yang ditangkap tidak didakwa di mahkamah. Ini bermaksud pihak polis telah menangkap mereka secara sewenang-wenangnya. Keadaan ini tidak boleh dibenarkan berterusan. Kalau mereka yang melakukan kesalahan ditangkap, mereka haruslah didakwa di mahkamah. Kalau pihak polis yang melanggar undang-undang menangkap sewenang-wenangnya tanpa sebab, mereka mesti dibawa ke mahkamah untuk pengadilan. Akhir sekali, Datuk
Dah habis masa dah, habiskan. Okay. Tuan Pengerusi, ialah kita jelas sikit. Saya ingin tanya pada Beruas juga tentang bagaimana tentang tindakan Kementerian Dalam Negeri mengenai penjenayah telah merogol gadis-gadis penang di Sarawak yang tidak ada tindakan sampai sekarang, tidak apa satu apa pun dilakukan. Itu lagi satu misalan di mana pihak polis dalam penyiasatan tidak begitu cekap hinggakan banyak penjenayah insiden-insiden jenayah yang tidak dapat dibongkar atau diselesaikan. Tentu yang di-Pertua melainkan krisis keyakinan terhadap polis ini diselesaikan oleh menteri. Negara kita ini akan menjadi, kita dengan izin, lawless. Dan inilah perkara yang amat mengecewakan. Dan saya berharap dengan potongan gaji RM100 ini, Menteri Dalam Negeri akan lebih prihatin dan memang sedar bahawa rakyat sekarang ini telah, kita kata, kehilangan keyakinan dalam sistem polisan negara kita. Terima kasih, Datuk Tuan Pengerusi.